perbincangan kita menerusi surah Al-Munafiqun, menerusi ayat yang kedua dan yang ketiga. Muka surat 554. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Ittakhadhu, maksudnya mereka telah menjadikan aimana. Aimana maksudnya sumpah-sumpah. Aiman ni maksudnya apa? Sumpah-sumpah. Dia daripada perkataan yamin. Muka surat 554. 554. Telah menjadikan oleh mereka akan sumpah-sumpah. Jadi bahasa Arab, perkataan sumpah ni ada macam-macam. Jadi salah satunya istilah dia adalah perkataan al-yamin. Yamin ni diambil daripada maksud tangan kanan. Yamin ni kanan. Jadi kenapa orang Arab panggil sumpah? Banyak maksud sumpah, tapi antaranya adalah yamin ataupun jamak dia aiman. Sebab kalau nak bersumpah ni ataupun berbai'ah ni, mereka gunakan tangan untuk berjabat ke dengan tangan apa? Kanan. Jadi diambil perbuatan berjabat ataupun mengangkat sumpah dengan tangan kanan itu dengan istilah sumpah. Dijadikan itu sebagai maksud sumpah. Jadi mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai apa? Junnah. Junnah ni perisai. Fasaddu, lalu saddu telah menghalang oleh mereka. Saddu telah menghalang oleh mereka. An sabilillah, daripada jalan bagi Allah. Fisabilillah ni kita tahulah, jalan Allah ni perjuangan kita untuk menegakkan agama ni. Apa maksud menegakkan agama? Kita bincang minggu lepas istilah dia. Apa istilah menegakkan agama? Sebab itu tanggungjawab kita iqamatuddin. Ingat tak? Ada perkataan ni kita sebut minggu lepas. Lagi itulah kaji sikit. Innahum, sesungguhnya mereka, sa'a, amat buruk, makanu, oleh apa yang adalah mereka ya'maluna, mereka kerjakan. Di perbuatan mereka yang menjadikan sumpah sebagai perisai. Oleh sebab itu mereka menghalang jalan agama Allah ini. Perbuatan ini kata Allah amatlah buruk, buruk sekali. Kenapa buruk? Zalika, yang demikian itu. Ini al-mazkur, perbuatan yang mereka lakukan pada ayat kedua tu. Bi'annahum, disebabkan bahawasanya mereka amanu, telah beriman. Thumma kafaru, lepas beriman kemudian mereka ingkar. Fatubi'a ala qulubihim, lalu telah dipatri, dikunci lah kita terjemah, dikunci ala qulubihim, ke atas hati-hati bagi mereka. Fahum, maka mereka
La yafqahun, tidak mereka dapat mengerti, tidak mereka dapat memahami. Okey, kalau kita perasan tuan-tuan puan, ayat kedua dan ketiga ni kita jumpa kata ganti nama mereka. Jadi dia nak balik kepada siapa? Sebab kata ganti nama ni mestilah dia menggantikan nama yang telah disebutkan sebelum ini. Macam Syafiq, seorang guru, dia mengajar mata pelajaran Mandarin contohlah. Jadi Syafiq seorang guru, dia tu siapa? Syafiq lah. Betul tak? So dia balik kepada kata nama yang asalnya. Jadi kat sini Allah kata mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka. Jadi mereka tu siapa? Al-munafiqun, yang ayat pertama tu. Kan? Jadi tuan-tuan bila baca ayat ni, kena ingat baliklah apa definisi orang munafik yang kita bincang minggu lepas ataupun minggu sebelum tu. Orang munafik adalah orang yang dia, apa yang diucapkan di lidahnya tidak sama seperti ada di dalam hati dia. Apa yang mereka lakukan juga tidak sama dengan apa yang mereka rasa di dalam hati mereka. Mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka menyembunyikan kejengkelan mereka. Jadi mereka ni orang munafik. Pada 2 minggu lepas dan minggu lepas kita bincang tentang apa? Mereka datang kepada Rasulullah dan mereka membuat pengakuan. Apa pengakuan mereka buat? Mereka mengaku mereka terima Muhammad sebagai Rasulullah. Mereka terima Muhammad sebagai Rasulullah. Jadi poin penting yang minggu lepas, iaitu beberapa perkara kita bincang. Apa bukti kalau betul-betul kita mengakui Rasulullah itu utusan Allah? Dia kena ada pembuktian. Kalau kita kata terima kasih kepada seorang anak, saya bagi contoh minggu lepas juga rasanya, seorang anak ucap terima kasih kepada ibu dia sebab belikan dia basikal. So apa bukti dia ucap terima kasih? Kalau ucap terima kasih saja tak cukup. Jadi basikal tu mesti digunakan untuk apa dia? Paling penting sekali pergi sekolah lah. Memang biasanya mak belikan dia basikal untuk apa? Pergi sekolah. Sebab tengok jalan kaki dah besar ni, apalah beli basikal. Bila beli basikal, rupanya dia pergi cyber cafe, tak pergi sekolah. Tahu tuan-tuan cyber cafe? Tahu saja. Jadi dia pergi cyber cafe. Sampai sekolah telefon, mana pergi anak puan ni, tak pergi sekolah dah. Dah beli basikal dah, tapi tak datang. Bila marah anak dia kata apa? Kita dah ucap dah terima kasih. Jadi ucapan terima kasih saja cukup tak? Tak cukup. Sama jugalah kalau anak ke ataupun kita ke cakap cinta kepada seseorang. Saya cintakan awak. Jadi apa bukti cinta tuan-tuan? Bukti cinta adalah korban. Tuan-tuan cinta tak negara kita? Cinta. Apa tuan-tuan buktikan dengan tuan-tuan cintakan negara kita? Sanggup berkorban untuk negara kita. Sebab tu ada peribahasa kata apa dia? Hujan batu di negeri orang. Negeri sendiri Hujan emas di negeri orang. Mana lebih baik? Tengok orang Melayu punya sayang. Dekat negara dia, turun batu pun tak apalah. Kalaupun negara lain turunnya apa? Emas. Kan? Jadi kita apa-apa pun negara aku. Masalah macam mana pun aku sanggup untuk tolong, majukan. Jadi itu maksudnya apa? Orang yang cintakan negara dia sanggup korban. Orang yang cintakan anak-anak dia sanggup korban. Dia hanya bukan kata ayah sayang kamu, lepas tu sikit pun tak sanggup berkorban. Malas bekerja, cari duit pun tak nak untuk anak-anak. Tak betul bukti demikian. Okey, sekarang ni kita dah bincang minggu lepas. Apa bukti kita menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Kita tolong dia. Ingat tak? Sebab tugas Rasul ni kan apa? Satu je tugas Rasul. Rasul diutuskan untuk apa dia? Untuk menyampaikan kebenaran yang Allah perintahkan dia turun, iaitu risalah ni. Jadi benda ni kena jelas. Sebab kita takut kita telah termasuk orang-orang yang sebelum daripada ini, contohlah, sebelum daripada ini, sebagai orang yang terhalang daripada pengetahuan tentang tanggungjawab ini. Mungkin disebabkan kehidupan kita selama ini daripada kita kecil tak didedahkan tentang apa sebenarnya tujuan hidup. Apa sebenarnya bukti kita cintakan Rasul. Akhirnya kita tak tahu. Jadi tak tahu apa nak kena buat. Nah, sekarang kita dah tahu dah. Kita dah baca dah ayat minggu lepas daripada surah yang ke-42, ayat yang kita bawa minggu lepas. Betul tak? Tengok nota minggu lepas. Surah 42 ayat berapa? 13 kan? Iaitu apa dia? Tugas kita adalah iqamatuddin. Menegakkan agama. Bila kita cerita tentang menegakkan agama,
Tanggungjawab itu berat, tuan-tuan. Saya tulis dulu Tuan-tuan bayang, bila kita sebut iqamatuddin dalam surah 42 ayat 13 minggu lepas kita highlightkan, ia adalah perintah Allah kepada 5 Rasul Ulul Azmi. Tuan kena hayati betul-betul surah 42 ayat 13 tu. Sekarang para nabi yang disebutkan oleh Allah dalam ayat 40, surah 40 13 tu ada lagi ke sudah wafat? Sudah wafat, kecuali Nabi Isa lah dia diangkat. Sekarang tugas mereka itu siapa yang perlu ambil? Masa zaman Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar dengan dia punya kita kata batch dia, betul kan? Iaitu para sahabat. Lepas tu, lepas Abu Bakar dah wafat, siapa pula? Kita panggil istilah apa? Tabi'in. Tabi'in bertanggungjawab untuk zaman tersebut. Tugas mereka iqamatuddin. Lepas tabi'in wafat, lahir pula batch Imam Syafi'i, Imam Bukhari, tabi'in. Lepas tu tak ada lagi lah istilah tabi' tak ada lah. Yang penting kita ikut je. 3 tu lah batch Nabi Muhammad, iaitu para sahabat, dan batch tabi'in dan batch tabi'in. Teruslah kita sambung. Hari ni pada tahun 2025, yang sikit lagi masa nak masuk 2026. Siapakah orang-orang yang ada pada zaman tersebut? Mereka itulah yang bertanggungjawab untuk iqamatuddin. Tapi masalah dia, bila kita tengok pula yang menggalas tanggungjawab tersebut adalah Nabi-Nabi Ulul Azmi ni, secara tak langsung terus kita rasa berat. Berat tuan-tuan, agama kita ni. Tanggungjawab tu berat. Tapi Allah selalu cerita dalam Quran tentang perjuangan. Tuan kita baca kisah Nabi Yusuf lah, kisah Nabi Muhammad lah, kisah Nabi Isa. Masa dengar tu semangat tak? Masa dengar tu tentu semangat. Tapi masa nak buat tu, jadi macam mana balik? Bila nak buat, rasa down. Ayat tu kita takut tu, dekat ayat yang ketiga tu. Ayat ketiga Allah kata apa dia? Ayat ketiga Allah beritahu punca kenapa manusia akhirnya dia hanya bercakap je. Lepas tu dia tak buat dah. Dia hanya bercakap. Macam orang munafik dia sampai tahap sumpah. Ayat kedua tu cerita pasal apa? Cakap je. Tapi dia tak buat pun. Bahkan last kali, dia meninggalkan agama dia, menyebabkan orang lain follow dia. Itu yang Allah kata tadi. Mereka bersumpah tu hanyalah untuk menunjukkan mereka Islam. Lepas tu mereka meninggalkan agama tersebut. Lalu mereka menghalang orang lain. Menghalang ni bukan mesti halang macam ni. Kadang-kadang kita ni ada pengaruh kepada orang-orang tertentu. Semua orang ni ada pengaruh, tuan-tuan. Mana ada, saya tak ada pengaruh apa-apa. Ada. Tuan-tuan ada pengaruh kepada isteri, tuan-tuan. Tuan-tuan ada pengaruh kepada anak-anak, tuan-tuan. Kadang-kadang dengan hanya tindakan kita di rumah tu saja mempengaruhi tindakan anak-anak kita juga. Bukan hanya kita ni orang berpengaruh ni, maksudnya kita kena jadi influencer, kena jadi seorang tokoh-tokoh besar, tidak. Cukuplah kita di rumah saja pun kita adalah tokoh atau kita adalah influencer kepada orang lain. Jadi padahal tanggungjawab kita dah tahu dah sekarang, nak tegakkan agama Allah. Bila kita dengar ayat Quran tentang jihad, tentang syurga, bersemangat. Ini Allah kata pada ayat 3, zalika bi annahum amanu. Asalnya orang munafik ni dah dengar dah beriman. Samalah kita dengar dah kisah perjuangan para sahabat, dengar dah. Lepas tu bila sekarang ni tanggungjawab kamu lah. Sekarang kamu kena keluar. Kamu kena first kali sebelum kita nak keluar, kamu kena belajar, tuan-tuan. Belajar tu sendiri dah cukup berat dah. Belajar berat tak, tuan-tuan, belajar? Belajar yang dimasukkan berat tu, belajar yang kalau kita betul-betul kita nak nyampai kepada orang pula, kita kena belajar sungguh-sungguh. Berat. Memang berat. Lepas tu pula bukan saja belajar, kita perlukan apa? Menyumbang perjalanan Allah. Nak sumbang tu masa kita kata tak apa, nanti kalau saya dapat bisnes saya ni, saya akan sumbang ni insya-Allah.
Itu masa kita buat tu, sebab apa? Tengah rasa iman tu. Tiba-tiba bila terlaksana tu tak dapat nak buat. Thumma kafaru. Kemudian dia apa? Summa kafaru. Kemudian dia ingkar. Tu orang munafik begitu. Dia dah dengar dulu dah. Tuan-tuan, jadi sebab itulah ayat-ayat macam ni memang untuk siapa? Untuk diri kita. Kita cuba cari untuk orang lain ke tak perlu. Kita cari untuk diri kita. Sekarang kita mengenang diri kita balik. Apakah jasa yang kita telah buat untuk agama Allah ini? Dan bila kita kata sebut jasa ni pula tuan-tuan, bukan kita nak rasa kita ni berjasa. Sama sekali tidak. Tuan-tuan kena ingat, kita pernah tadabbur surah Al-Hujurat dulu. Tuan-tuan tengok surah Al-Hujurat, surah 49. Ayat yang ke-17. Muka surat 517. Bila kita cerita soal kita melaksanakan atau menolong agama Allah, ini bukan cerita untuk kita nak kita panggil, untuk merasa diri kita nilai yang berjasa. Tengok dulu surah 49 ayat 17. Muka surat 517. Surah 49 ayat 17, muka surat 517. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Jadi orang-orang munafik ni surah Al-Hujurat. Orang munafik ni mereka merasakan bahawa mereka telah berjasa kepada engkau kerana keislaman mereka. Jadi bila mereka masuk Islam, mereka rasa mereka dah sokong dan Nabi, dah tolong dan Nabi. Katakanlah wahai Rasul, la tamunnu alayya, janganlah kamu rasa berjasa ke atasku kerana keislaman kamu tu. Balillah, bahkan Allah lah sebenarnya yamunnu alaikum, dialah yang berjasa kepada kamu. An hadakum, kerana apa? Kerana dia telah memberi petunjuk kepada kamu untuk terima iman ni, lil iman. In kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi di sini nak cerita tentang yang tadi dalam surah Al-Hujurat tu. Mula-mula mereka beriman, summa kafaru. Apa antara faktor kemudian manusia jadi ingkar ni? Kadang-kadang dia rasa tak puas hati. Sebab bila dia dah tolong dalam sesuatu ini, dia tak dapat apa-apa contohnya. Habuan ke ataupun nama ke dan sebagainya. Akhirnya dia tak seronok. Tuan-tuan faham kan maksud dia? Akhirnya dia buat apa? Bila tak seronok, dia keluar dari perjuangan tersebut. Bila dia keluar dari perjuangan tersebut, dia menyebabkan apa? Macam tadi saya katalah,
Mungkin dia tu ada menjadi influence kepada orang lain. Akhirnya orang lain pun terhalang daripada jihad Nabi ni. Ya Ji. Macam ni ada soalan? Ha. Ha. Okey. Ada apa? Oh, panel. Ha. 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 Okey. Jasa Mudi Kenang. Itu orang buat kan. Orang buat tu biasalah hari penghargaan. Okey, menarik juga tu. Macam mana kat sini Allah kata jangan kamu rasa apa berjasa. Terutamanya jalan Allah ni kan. Tapi macam mana kalau orang buat anugerah ke ataupun kadang orang bagi penghargaan dan sebagainya, dia ada adab-adab dia. Ya betul memang. Satu, kita bukan mengharapkan diri kita ni dikenang. Tu tak boleh lah. Maksudnya kita memang nak itu sebagai habuan yang kita nak salah satu daripada kita punya perjuangan. Tak perlu. Tapi dari sudut orang lain pula, bila kita memang rasa berjasa, memang dalam kehidupan kita ni kita kena saling berjasa dari satu sudut. Kita tolong orang ni, orang tu. So orang yang menerima jasa kita tu akan rasa berterima kasih. Kita buat penghargaan. Tak ada masalah. Macam zaman sekarang ni punya trend, bukan trend lah, kita punya kehidupan ni secara urufnya ada hari apa? Ada panggil apa? Hari guru ke, kalau tu kat sekolah. Kalau kat pejabat dia panggil hari apa? Bagi hadiah kepada pelajar, staf-staf terbaik dipanggil hari apa? Hari anugerah cemerlang sebagainya. Tapi satu sudut, itu kita kata umum, tapi tadi satu sudut. Iaitu ada dalam Nabi pernah nasihat kepada seorang sahabat. Nabi ada seorang sahabat masuk masjid Nabi ada dalam masjid. Kemudian dia datang dekat Nabi, dipuji-puji kawan dia. Kawan dia tengah solat kat depan. Dia puji kat Rasulullah. Rasulullah tegur dia. Rasulullah kata apa dia? Engkau telah memancung leher saudara engkau tu. Rasulullah kata, kalau engkau nak puji dia dan tak ada ruang lain dah, melainkan kena puji dia. Kata macam ni, aku sangka dia seorang sekian-sekian-sekian. Kena letak pun sangka tu. Maksudnya bukan kita betul-betul penuh keyakinan. Sebab berapa ramai orang, macam Haji sebut tadi lah, kadang ada yang buat tu mengampu dia dan sebagainya. Yelah, itulah dia. Sebab berapa ramai orang yang mungkin secara zahir kita nampak dia betul-betul buat tu, nampak hebat. Tapi dalam hatinya dia buat kerana apa? Riak. Betul tak? Ataupun asalnya dia ikhlas. Tapi sebabkan pujian yang melampau, akhirnya dia jadi kena ain ke? Kemudian dia, ataupun dia rasa bangga, dia rasa terus, oh sebab aku berjasa ni. Orang puji. Sebab tuan-tuan, kita jangan puji orang melampau sangat. Kita hanya sangka sahaja. Itu cukup dah. Sebab Allah yang lebih mengetahui isi hati dia. Nabi pernah dalam satu peperangan, Nabi tunjuk ada lelaki tu tengah perang, tengah hebat ni. Nabi kata nak tengok tak ahli neraka tu mana satu. Nabi tunjuk lelaki tu. Padahal lelaki tu tengah lari sana sini untuk bunuh musuh. Para sahabat pelik. Macam mana orang seberani ini dituduh sebagai ahli neraka? Ada seorang sahabat follow. Tuan-tuan tahu kisah ni kan? Follow, last kali baru nampak. Ya, lelaki ni ketika dia berperang memang nampak hebat. Last kali dia kena tikam dengan musuh, dia sakit, tak tahan sakit tu, dia tikam terus diri dia sampai dia mati, dia bunuh diri. Tapi kalau betul dia beriman, dia kena tahan, bersabar, walaupun di tahap kemuncak begitu, tapi tak tahan. Last kali rupanya terzahirlah yang dia beramal selama ini adalah kerana apa? Nak menunjukkan dia tu hebat saja. Jadi ada benda keadaan yang kalau kita nak memberi penghargaan tu, memang hukumnya harus, tetapi jangan sampai seorang itu berubah nanti niat dia ataupun merosakkan dia, apatah lagi yang mengampu, itu memang bohong lah. Sebab mengampu je kita bagi penghargaan itu bohong lah. Kan? Kadang dapat apa staf terbaik rupanya sebab apa? Kaki kipas ke apa contoh. Haji masukkan tu. Itu memang kita tahu lah, tak payah bincang pun hukum. Itu yang kadang-kadang ada benda ni, minta maaf Haji bukan Haji lah. Ada benda saya minta maaf, saya sentuh sikit. Ada benda sebab isu semasa sikit. Ada benda yang kadang-kadang kita ni respon, kita kata mana mufti tak cakap ke pasal LGBT semua. Tuan-tuan, kalau mereka tak cakap pun semua orang tahu haram. Dia kena tahu ada benda-benda ni kadang-kadang tak perlu kita terlalu apa, minta nak suruh dia cakap. Tak perlu pula fatwa sebab benda tu memang dah confirm
Kan ada isu sekarang ni kan. Kita tahulah adalah benda yang kita kurang sebagainya, itu kita selesaikan. So isu yang macam kita sebut tadi tu kita faham dah. Itu kita bawa tepi. Memang kaki ampu semua tu kita tahu itu memang tak betul ya. Tapi kita takutlah yang bila kita betul-betul buat tu. Contohnya kita nak menghargai siapa-siapa yang berinfak ke dan sebagainya, jangan sampai dia rasa dia jadi begini. Itu bahaya. Sebab akhirnya manusia ni dia ada apa? Dia ada kadang-kadang nanti dia akan boring dia. Ataupun dia akan rasa macam dia terlalu hebat, tiba-tiba salah sikit je dia turun merajuk. Akhirnya dia lari. Yang kita takut apa dia? Mula-mula amanu thumma kafaru. Yang surah Al-Munafikun tadi tu. Mula mereka beriman, kemudian mereka ingkar. Orang munafik confirm dah. Orang munafik tu memang mereka masuk asal pun mereka tahu. Tapi mereka dengar dulu apa yang Nabi sampaikan. Tapi bila Nabi ajak pergi perang, thumma kafaru. Kemudian mereka ingkar. Nabi suruh mereka infak, thumma kafaru. Bahkan mereka pula bila mereka nak kena berjuang ke, nak kena infak ke apa, mereka tak nak dan mereka harap supaya program-program yang Rasulullah anjurkan itu apa? Cancel. Apa? Bukan terbatan nak kata apa? Tak jadilah, terhapus. Tuan-tuan cuba tengok surah 9 ayat 98. 9:98. Yang kita takut apa dia? Bila kita cerita pasal syurga. Saya sebut tuan-tuan, tuan-tuan ada tak tafsir Hamka? Ni tadi saya baca, Hamka ada cerita. Saya bacakan sikit. Tengok tuan-tuan, dia kata macam mana? Saya bacakan dulu apa yang Hamka sebut. Pada ayat dia kata, yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian mereka kafir. Yang tadilah, yang amanu summa kafaru. Hamka kata, artinya ialah bahawa pada mulanya mereka telah mengaku beriman. Pada mulanya mereka menerima apa yang diterangkan dan disampaikan oleh Nabi, tetapi tidak dia dalami betul-betul. Dengar nampak hebat, best. Atau dia kata lagi, ketika mendengar keterangan pertama, hati mereka menerima. Tetapi ketika diminta agar apa yang telah mereka ketahui itu diamalkan, dilaksanakan, di waktu itu mereka merasa berat mengerjakannya. Lalu beransur-ansur mundur ke tempat semula, iaitu menjadi kufur semula. Hal seperti ini, dia buat peringatan untuk kita pula. Hal seperti ini mudah saja terjadi kalau orang tidak berhati-hati menjaga perimbangan dengan hawa nafsunya. Tadi itulah, kadang kita dah mula tolong agama sekalipun, kita dah rasa berjasa dah. Ini bahaya tuan-tuan. Bila kita dah tolong agama, kita pula dah rasa kita berjasa. Aku kalau tak infak kat masjid ni, tak ada masjid ni berlampu hari ni. Contohlah. Itu satu benda yang bahaya. Walaupun mungkin betul. Mungkin betul dialah kalau dia tak infak memang tak jadi masjid ni. Tapi itulah peringatan tadi yang surah 49 tu Allah kata jangan rasa berjasa. Sebab bahaya. Hamka pun kata apa dia? Kalaulah seorang itu tidak berhati-hati menjaga perimbangan dengan hawa nafsunya terhadap ajaran agama yang murni ini. Misalnya tentang berjuang, berjihad menegakkan ajaran Allah. Semua orang, kat sini, semua orang jika mendengar riwayat orang yang berani berkorban, berani mati di medan perjuangan kerana menegakkan cita-cita yang mulia, semua orang memujinya dan menyatakan kagum atas perbuatannya. Dan jika dia tewas mencapai syahid kerana perjuangan itu, semua orang puji. Tetapi jika hal itu tiba-tiba terjadi pula dan mesti dihadapi, maksudnya ni, bila kita dengar tentang orang berjihad, wah hebat, ulama kita dulu macam ni, itu, kita pun rasa hebat. Tapi sekarang bila tiba hal itu terjadi pada kita pula, sekarang ulama tu dah wafat. Kita cerita tentang, kita mengenang jasa, kadang-kadang kita buat program macam ni pula untuk ulama ni. Kita jarang buat mengenang jasa kalau ulama ni, kita buat forum pemikiran. Contohnya Dr. Yusuf Qaradawi, kita kenal satu ulama tokoh yang besar dalam dunia ni, banyak pendapat dia dipakai. Jadi kita pun kaji tentang apa? Pemikiran Dr. Yusuf Qaradawi, pemikiran ulama ini, pemikiran ulama ini. Mereka dengan pemikiran mereka itulah menyebabkan mereka telah berjuang daripada mereka muda sampai mereka meninggal. Ratusan kitab mereka karang, ratusan apa lagi formula-formula untuk mereka terapkan untuk agama supaya manusia mengguna pakai. Nah, sekarang mereka dah wafat. Siapa nak kena buat lepas tu? Yang buat forum tu lah pula. Kita lah yang hadir forum ke, yang organize forum ke, kita pula. Dah bincang dah macam mana hebatnya Tok kenali ke dan sebagainya. Nah, sekarang giliran kamu. Jadi Hamka kata apa dia? Jika hal itu tiba-tiba terjadi pula dan mesti dia hadapi, tidaklah semua orang yang memuji akan sudi menuruti langkah itu. Tiba-tiba, nah jom dia ikut Yusuf Qaradawi. Berjuang daripada pagi sampai ke malam.
Jomlah kita tengok tokoh ni, dia lah dulu Syed Mokhtar contohnya, dia masih hidup lagi, sorry. Siapa lagi yang telah meninggal dunia, dia infak. Jom kita ikutkan dia. Tapi saya ni sebagai. Tengok, bila disuruh pula untuk ikut, tiba-tiba kita rasa takut. Akan ada yang takut. Orang yang takut inilah berangsur-angsur mengundurkan diri. Lama-lama iman yang tadinya mulai tumbuh, kerana ketakutan tidaklah dipari lagi, dan lama-lama berlarut kembali menjadi kafir. Ada juga menyatakan, itulah dia yang saya nak sampaikan tadi. Jadi tuan-tuan, kita risau apa dia? Bila kita mendengar ayat-ayat Quran, mula-mula kita rasa iman. Bila kita nak buat tu dia kufur. Bila kita dengar ayat tentang infak, kita nak buat dah, tapi bila dapat betul-betul hasil kita punya perniagaan, kita tak berani pula nak infakkan. Bila kita dengar dah, ya betul aku nak kena belajar, tiba time nak daftar belajar, kita berundur diri. Contoh. Saya bercakap ni, kalau diri kita tahu diri kita, bukan saya cakap tentang, tapi Ustaz, kan saya ada uzur sebagainya. Okey, uzur kita betul pilih, kita faham. Itu kita faham. Kita bukan serkap jarang ataupun kita pukul rata semua, tidak. Ini untuk penilaian diri kita. Sebab kita sendiri yang akan berhadapan dengan siapa nanti? Allah untuk jawab. Kamu dah tahu tanggungjawab kamu dekat atas muka bumi ini adalah untuk menegakkan agama dengan sedaya upaya kamu. Tak tahu pula. Macam mana tak tahu pula? Kamu baca kitab aku kan? Quran dah sebut dah surah 40-13, kita kena tegakkan agama. Nah sekarang tapi kenapa? Waktu time kamu nak kena buat itu, kamu mengundur diri. Bahkan kamu buat pula supaya orang lain tak follow kamu. Sebab asalnya kamu yang tak nak. Dan kita rasa nanti tak senang. Tengok, haji ni dah jauh ke depan dah. Tak syok tengok macam ni. So dia pula akan usaha untuk apa? Pastikan orang lain tak bersama. Itu bahaya. Tuan-tuan tengok surah 9 ayat berapa tadi saya sebut? 98 kan? 9-8. Ayat ni tuan-tuan ingat tak? Kita pernah bincang. Sebelum saya baca lagi 98, saya baca lagi satu perenggan apa Hamka kata. Ada juga yang menyatakan, Hamka kata, maksudnya dari segi tafsiran ayat 3 surah Al-Munafikun tadi. Ada juga yang menyatakan iman kerana mengharapkan keuntungan. Jadi semata-mata apa dia? Kerana cari keuntungan dalam perjuangan ini. Kemudian setelah nyata bahawa dia tidak mendapat apa-apa, dia pun mundur. Dalam perjuangan agama yang sejati, harta benda dan jiwa raga si mukmin yang diminta. Hamka pesan kita, kalau betul kita nak berjuang, memang kita kena berikan apa? Kena berikan harta benda kita dan juga jiwa raga kita. Memang kita kena korbankan dua-dua ni. Jadi setengah daripada kita ni mungkin bila dia dah perjuangkan sebut, dia mengharapkan apa? Balasan, mungkin harapkan nama, mungkin harapkan gelaran, mungkin harapkan jawatan. Ya, aku dah bagi banyak dah ni. Paling Ustaz, letaklah nama saya jadi, contohlah kan. Letaklah nama saya jadi, atas board of director ke apa ke. Bau sedap sikit kalau tengok ni board of director of sekian-sekian. Sekali tak dapat, menyesal sumbang kat sekolah ni. Contohlah. Jangan begitu tuan-tuan. Jangan begitu. Dalam perjuangan agama sejati, harta benda dan jiwa raga si mukmin yang Allah minta. Bukan masyarakat itu yang mesti memuji-muji dan mengangkat-angkatnya, bukan. Kemudian setelah nyata bahawa dia tidak dipuji, tidak diangkat-angkat, dia pun kembali kufur. Maksudnya keluar, kufur maksudnya dia keluar dah daripada jalan tersebut. Lantaran hal demikian, Allah chop hati mereka. Tadi Allah tubi'a tu, Allah patri hati mereka. Dicap hati mereka atau dimeterai hati mereka sehingga telah membeku, tidak dapat digerakkan lagi. Nanti kita takut. Tuan-tuan kena ingat, bila tuan-tuan dah bersemangat tentang agama ni tuan-tuan, minta istiqamah. Sebab tu Nabi pernah bagi tahu Allah suka amalan yang bagaimana? Selalu benda itu kita silap jawab. Selalu kita kata Allah suka yang sikit tapi berterusan. Betul ke salah Haji Anim? Salah. Cuba cari balik hadis tersebut. Nabi tak kata sikit tapi berterusan. Nabi kata Allah suka amalan yang berterusan walaupun sedikit. Kita terbalik kan? Kita kata apa dia? Sikit walaupun berterusan. Jadi kalau sikit berterusan, apa subjek dia? Berterusan ke sikit? Sikit. Subjek dia adalah berterusan. Tapi mungkin bermula dengan sedikit. Mungkin dia mula puasa dengan puasa hari-hari penting, hari Ashura, betul? Hari 9 hari Arafah. Tahun tu dia buat tu je. Orang kata apalah,
Dia baru je mula puasa. Okey, tahun depan pun masih lagi itu. Tahun depan, kalau dia mati dan kata begitu pun okey lagi. Lepas tu dia tambah pula. Bukankah tambah tu pula dan dia konsisten tu bagus? So maksudnya Allah nak apa? Amalan yang sekarang kita dalam beragama tuan, dalam kita belajar, dalam kita mengajar orang, dalam kita menyumbang, Allah nak kita laksanakan tu secara apa? Berterusan. Tapi mungkin ada orang bermula dengan sedikit. Sebab tu Nabi pernah pesan dekat seorang. Nabi kata apa? Peliharalah diri kamu walaupun dengan hanya sebelah tamar. Adakah maksud sebelah tamar tu untuk orang-orang yang jutawan? Tak kena lah macam tu. So maksudnya bukan isu sikit tu. Isunya adalah mesti berterusan. Mungkin ada orang dia rasa susah sangat. Aku tak ada apa-apa pun. Tak apa. Walaupun sedikit. Berterusan. Berterusan. Nanti bila dah ada yang banyak, macam mana jadi dia? Berterusan juga tapi tingkatkan lagi kualiti dia. So di situlah kehidupan kita tu. Kita nak berterusan. Yang takut apa dia? Bila tak dapat sesuatu nanti mula rasa kecewa. Frustrated kan. Okay, tengok tuan-tuan ayat 98 ni. So ada banyak faktor kenapa manusia tu mula mundur balik. So Hamka sebut satu kerana kecewa tak dapat lah antaranya. Kedua kerana apa? Bila mula nak buat tu baru nampak payahnya tu. Bila payah dia pun surrender lah. So ada beberapa fakta, ada beberapa punca. Lagi sebelum kita baca lagi ayat ni, Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid siapa dia pada zaman Nabi tuan-tuan? Panglima perang besar Nabi. Bila dia diminta untuk letakkan jawatan, zaman siapa? Saidina Umar. Bayang letak jawatan bukannya pencen, letak jawatan tu maksudnya jadi orang bawah. Jadi orang bawah. Bagi siapa? Umar minta Abu Ubaidah Al-Jarrah yang ganti Khalid. Kira bukan kalau tuan-tuan pencen diraikan nanti, kan? Tapi tak, tukar. Bila tukar terasa tak tuan-tuan? Tuan-tuan daripada ketua tukar jadi bawah, mesti terasa. Tapi apa kata Khalid bin Al-Walid? Aku berjihad bukan kerana Umar. Tengok ikhlas dia, sebab tu dia tak putus asa. Tetapi aku berjihad kerana Tuhan Umar. Sebab tu dia masih lagi walaupun duduk bawa Abu Ubaidah, dia tetap pergi juga. Sebab bukannya aku buat tu kerana Umar. Aku buat tu kerana Tuhan Umar. Sekarang ni Umar letak, maksudnya Allah telah memilih orang lain sebagai tanggungjawab yang besar tadi. Okeylah. Tapi adakah dia lari? Jadi sama juga tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan, saya kena bagi banyak perkataan contoh sebab supaya tuan-tuan faham, kita bukan cakap secara spesifik. Kadang-kadang kita kan, saya ni dah 20 tahun dah pegang jawatan dekat masjid tu. Tahun depan saya nak pencen dah lah. Ini contoh je, bukan saya kata kat di mana-mana ke tidak sama sekali. Letak jawatan satu hal yang memang sebab mungkinlah tempoh kita pun dah habis, mungkin orang lain pula. Tetapi perjuangan masih, kami mesti sokong. Siapa pun naik lepas ni, bukan saya minta haji, tak kan, itu saya kata contoh tu kan. So kod lah bertukar ke apa dan sebagainya, itulah saya kata bukan saya minta tukar lah. Tidak sama sekali. Tapi kita tetap, sebab agama tu tetap bergerak. Cuma kadang-kadang kepimpinan tu berubah. Macam Khalid tadi kena lah. Khalid disuruh untuk letak jawatan untuk diganti oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tapi adakah Abu Khalid menyebabkan dia balik kampung duduk ialah tak ada apa-apa dah untuk agama dia? Tak. Sebab perjuangan ini berterusan. Ada ke stop? Kalau tuan-tuan kerja kat pejabat, jangan buat macam tu pula. Saja datang dari pejabat, bukan apa, memang dah pencen ni tapi nak bagi juga. Tuan-tuan kat pejabat berbeza sikit. Dia ada urusan kerja yang memang kena buat. Tu tak perlulah tadi datang lagi pejabat nak buat kerja-kerja lagi, itu orang pun marah. Tapi untuk perjuangan agama ni tuan, tak ada berhenti. Kalau bertukar sekalipun, mungkin sebab faktor kesihatan ke, faktor apa-apa, mungkin tempoh dah habis, tapi still perjuangan masih ada. Masih saya menyumbang dari segi tenaga, pemikiran, saya akan jadi penasihat, saya akan buat. Itu yang kita nak. Tak nak jadi macam ni. Tengok, mereka rasa berat. Orang-orang munafik dia rasa berat.
Baca ayat 98 ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghrama wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus sawu wallahu sami'un alim. Dan sebahagian Arab Badui ni, Arab Badui yang dimasukkan sini adalah ayat 97 tu, orang-orang Badui yang munafik. Dia menjadikan apa yang dia belanjakan, iaitu infak ni maksud dia apa sebenarnya tuan-tuan? Infak belanja tanya. Maksud kita belanja untuk agama Allah. Cuma belanja untuk agama Allah ni pulangan dia bukan kita mengharap apa-apa. Kalau kita pergi Maidin beli dapat barang. Kalau kita infak ni dia macam bagi betul-betul. Sebenarnya tuan-tuan belanja di jalan Allah ni, tuan-tuan dapat sesuatu. Dapatnya bukan dekat dunia itu je. Dapat dia ialah Allah nak berikan kita rumah kediaman dekat akhirat. Maksudnya kita belanja dah tu. Macam mana tuan-tuan bayar kat bank 30 tahun, last kali itulah rumah yang tuan-tuan dah tak ada siapa boleh ambil lagi dah. Untuk akhirat begitu juga, tuan-tuan infakkan itu, ni tuan-tuan sedang beli apa sahaja yang Allah tawarkan di mana? Di akhirat. Tuan-tuan pegang begitu. Tapi orang-orang munafik rasa macam mana? Mereka jadikan apa yang mereka infak tu satu bentuk maghrama. Tengok terjemahan dia kata apa maghrama. Rasa satu kerugian. Sebab apa? Tadi tu. Yang macam Hamka kata tu. Bila cerita tentang nak masuk syurga, nak. Bila kelebihan orang Islam apa dia? Orang munafik dengar. Kelebihan orang Islam, darah dia diharamkan daripada ni. Oh, nak. Kalau mereka kekal kafir, nanti kena tangkap zaman tersebut. Mereka masuk Islam. Orang Islam pula, kalau kita berperang, kita ada harta rampasan perang, kita akan dapat. Oh, nak. Dia nak itu. Kalau orang Islam pula, kalau nak berkahwin senang, sama dia senang. Nak. Tapi orang Islam juga kena berjihad. Itu yang. Orang Islam kena infak harta. Itu yang payah tu. Jadi bila dia rasa payah, kembalilah kufur balik. Sebab orang beriman sepatutnya dia rasa ringan benda ni. Ayat seterusnya 99, nanti kita akan tengok. Orang munafik bila time benda macam ni dia rasa maghrama. Aduh, beratnya, ruginya. Bila dia rasa rugi, dalam keadaan tuan-tuan, dia tengok orang lain pula berlumba-lumba nak buat lagi, apa perasaan? Selesa tak? Tengok orang lain semua makin maju, dia tak dapat nak maju. Mesti ada rasa cemburu, dengki. Sebab tu dia mengharapkan apa dia? Wa yatarabbasu bikumud dawair. Mereka mengharapkan kamu, iaitu Rasulullah dengan para sahabat, dengan perjuangan mereka, dawair. Apa dawair diterjemah situ? Mengalami bencana. Sebab tu nanti Allah akan zahirkan. Orang begini Allah akan zahirkan. Itulah aku dah kata dah, memang tak boleh. Masjid tak boleh nak buat macam ni. Ini kena Jabatan Agama Islam je. Sebenarnya dia cakap tu sebab dia tak sanggup nak buat. Kita nak buat tapi dia tak sanggup. Bila dia tak sanggup, dia terpendam sebab orang munafik kan dia simpan dia punya kekufuran. Tapi kita kena takut yang apa? Allah akan zahirkan balik. Last sekali akan terkeluar daripada mulut kita. Dah kata dah tak boleh ji, janganlah buat ni. Budak muda tak suka baca Quran, buat juga buat apa? Terzahir last sekali. Itu kita takut. Sebenarnya Allah kata apa dia? Alaihim dairatus saw. Ke atas mereka lah bencana yang buruk nanti. Apa dia bencana yang paling buruk? Ke akhirat lah. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Tuan-tuan nak tengok apa perasaan orang beriman melihat tentang jihad, melihat tentang pembelanjakan harta, belajar agama. Ayat seterusnya. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa salawatir rasul. Ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Kita doa kepada Allah, semoga Allah jadikan hati kita seperti ayat 99 ini. Melihat setiap perjuangan yang kita kena buat ini satu bentuk jalan mendekatkan diri kepada Allah. Orang munafik tadi rasa apa dia? Apa yang mereka kena buat untuk agama ni rasa satu benda yang
memberatkan, menyusahkan. Akhirnya mereka harap supaya stop je lah program-program ni, supaya tak ada terus lagi dah. Tengok orang beriman macam Allah rakamkan. Ni di kalangan orang Arab Badui je tuan-tuan, level dia. Tapi sebabkan kemuliaan itu, Allah ubah status siapa pun mereka. Wa minal a'rabi, dan sebagian orang-orang Arab Badui itu. Arab Badui ni sifat dia apa? Keras kan? Sekeras-keras orang Arab Badui pun tuan-tuan, kalau dia dapat iman yang sebenar, kata Allah apa dia? Arab Badui yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dia menganggap, dia menjadikan apa yang dia belanjakan, diinfakkan. Ini contoh infak lah tuan-tuan. Saya boleh infak apa dia? Apa yang tuan-tuan belajar. Lepas belajar nak kena buat apa? Ajar pula orang. Banyaklah amal soleh yang kita kena buat, yang menyebabkan perlukan pengorbanan. Semua itu mereka merasakan sebagai apa? Kurubatin. Diterjemah apa? Kurubatin. Apa je kurubatin? So mereka rasa seronok nak buat, sebab mereka tahu ini peluang mendekatkan diri mereka kepada siapa? Indallah, di sisi Allah. Ini cara fikir orang beriman. Sebab tu dia seronok buat program, dia seronok anjurkan lagi. Sebab tu kalau kita baca surah Alam Nashrah, surah tentang lapang dada, surah tentang lapang dada, jangan baca dekat Alam Nashrah je minta lapang dada, tapi dekat ujung tak baca. Maksud saya bukan tak baca tu tak baca langsung, dia tak ambil faham. Kat ujung Allah kata apa? Fa iza faraghta fansab. Kenapa kita minta Allah lapangkan dada kita? Sebab agama kita ni kalau ikut diri kita sendiri berat, kalau ikut diri kita ni. Tapi kalau Allah lapangkan dada, insya-Allah jadi ringan semua tu. Dan bila jadi ringan, fa iza faraghta, bila kamu dah selesai satu program, fansab, maka usaha buat program yang lain pula. Tu saya kata tadi, mungkin kita dah sampai satu tahap umur kita dah tak sesuai pegang ini. Tetapi tetap aku akan teruskan perjuangan, sebab fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhan kau lah engkau mengharap. Harapan kita hanya kepada Allah. Sebab tu kita tak berhenti buat. Kalau berhenti buat, maksudnya padahal kita belum lagi bertemu dengan Allah. Tuan-tuan kena ingat, saya pun kena ingat, selagi mana Allah tak ambil nyawa kita, kita tak tahu kita punya masa depan macam mana dekat Allah, dengan Allah. Jadi sebabkan tak tahu, kalau tahu senang. Kalau tahu senang, sebabkan tak tahu, macam mana kita nak kata saya nak berhenti daripada beramal? Tak boleh lah. Sebab tu syarat tadi apa? Berterusan tu. Istiqamah, terusan. Sampai mana? Sampai habis. Lepas tu baru kita serah diri kita kepada siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Okey. Tapi dah buat dah dengan apa yang Allah kehendaki, barulah kita akan dapat kurubatin indallah wa salawatir rasul, dan doa daripada Rasul. Betul Allah kata apa lagi? Allah ingatkan. Sesungguhnya iaitu apa dia? Perjuangan yang kamu buat itu, yang kamu infakkan itu, yang kamu belajar, yang kamu tolong orang, yang kamu tolong masjid kita, tolong sekolah ini, tolong masyarakat. Itu adalah apa dia? Kurbatul lahum. Suatu bentuk jalan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sayudkhiluhumullah, ni hawan besar dia. Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Apa maksud dia? Dalam syurga. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, sekali lagi saya ulang, ayat 99 ni kalau kita baca, yes, saya pun nak. Siapa tak nak dekatkan diri kepada Allah? Tapi nanti bila diuji betul-betul untuk buat, ketika itu takut apa ya? Thumma kafaru. Tuan-tuan buka balik surah Al-Munafikun kita. Jadi peringatan untuk diri saya dulu tuan-tuan, sebab kita menyampaikan, dan tuan-tuan juga. Satu, saya nak kata tadi apa dia? Kita dah tahu tujuan hidup. Okey, kita tahu tanggungjawab kita adalah untuk apa? Menegakkan agama. Jadi kita pun belajar. Bila kita belajar, kita akan dengar suruhan-suruhan tersebut. Rasa berkobar-kobar nak buat. Tapi nanti kita takut apa dia? Masa waktu pelaksanaan, kita mundur. Kita menjadi ingkar kembali. Bila kita mundur tu apa sebab? Mungkin satu itulah, terasa berat sangat nak buat tu. Oh, berat. Dan yang kedua kerana apa? Yang satu lagi tu, bila dah buat, tak ada pun orang pandang, tak dapat pun penghargaan apa-apa. Sedangkan wa ila rabbika farqab, kepada Tuhan kau sajalah kau mengharap. Jadi itu yang kita nak, dan kita takut ada sifat kemunafikan tu dalam diri kita ini. Jadi bila kita dengar ayat macam ni tuan-tuan, takut sebenarnya nak berhenti daripada, ingatkan cukup dah kot umur 70 ke, contohlah kan, saya bagi contoh je. Ingat
Jumpa nak relax-relax je lah kat rumah ke apa. Pun tak boleh tuan. Ustaz boleh cakap ustaz muda lagi. Tak ada, isu dia sama je semua. Tapi cuma kalau muda, kalau waktu kita muda dulu, waktu itulah sebenarnya dia punya pemberat dia lagi besar. Sebab tu dekat akhirat nanti bila ditanya tentang amal kita, kan di akhirat takkan berganjak kaki anak Adam sehingga ditanya 5 perkara kan. Yang pertama apa dia? Harta lah. Harta ada 2 soalan. Dari mana dia dapat dan bagaimana dia belanjakan. Okey, itu kita bisa dengar jugalah. Yang kedua adalah 2 benda yang sama, iaitu tentang umur. Satu Allah katanya umur muda. Maksudnya spesifik Allah sebut. Umur muda dulu macam mana dia buat. Yang kedua adalah barulah dikatakan secara umum seluruh umur dia. Waktu dia tua dan sebagainya. Tapi poin dia dah cerita pasal umur, kenapa ada lagi umur muda? Sebab umur muda dalam Quran Allah sebut sebagai zaman quwwah. Zaman kuat, fizikal dia kuat, ingatan dia kuat. Jadi ketika itulah waktu paling besar dan paling tinggi dia kena berjuang. Sebab tu tuan-tuan, kita kena risau kalau kita tengok masjid kita ataupun sekolah kita ke mana-mana tempat tak diminati oleh pemuda. Bila tak diminati oleh pemuda, kita risau sebab nanti dekat akhirat waktu muda ditanya secara detail. Jadi bila satu benda yang kita dah tahu dia punya kesan, tuan-tuan kita kena fikir dia punya langkah. Itu kaedah biasa tuan-tuan tuan-tuan bekerja dulu kan, bila buat pengurusan ada masalah sikit je tuan-tuan akan fikir cara pelaksanaan untuk apa? Stop ke ataupun selesaikan masalah tersebut. Sekarang kita ada masalah. Bila kita cerita tentang isu remaja yang pelbagai ini, apa tindakan kita untuk selamatkan mereka. Dan itulah tugas kita untuk sampai kita mati jumpa Allah nanti. Tapi beratlah, berat cek balik tadi tu. Yang tadi tu, kalau berat kita takut kita ada penyakit apa tadi? Nifak tu. Ataupun dah buat dah, orang bukannya peduli pun ustaz. Itu maksudnya kita ada apa nombor 2 tadi tu. Hamka kata mengharapkan sesuatu balasan. Sebab tu akhirnya kita pun tak buat. Orang muda terus rosak, kita pula stop daripada bekerja untuk mereka. Siapa nak buat untuk agama ini? Lepas tu kita hanya berbangga dengan apa dia? Oh, zaman Abbasiyah hebat, zaman Umayyah hebat. Memanglah bila cerita pasal orang memang kita rasa hebat. Tapi bila kita nak buat, sebiji itulah apa yang Hamka sebut tadi. Tuan-tuan baca, kalau tuan-tuan ada tafsir Hamka ni, sebab tu antara ayat Quran nak baca, saya akan baca tafsir Hamka. Ambil poin-poin yang disampaikan. Sebab dia hidup dengan zaman tu dan tak jauh dengan zaman kita. Saya pernah borak dengan bapa, bukanlah pernah borak maksudnya. Ada orang kata, ustaz kadang saya baca tafsir, saya baca Ibn Katsir ke, tak faham jugalah ustaz. Macam mana nak relate dengan ayat? Memanglah, bukan tafsir tu salah. Cuma tafsir tu kitab yang penuh keberkatan. Cuma kita nak olah tu contoh kadang kita terbatas. Jadi antara yang paling dekat yang saya nampak memang tafsir Hamka. So baca tafsir Hamka, kita akan nampak macam ruh perjuangan. Lagipun dia di penjara dan sebagainya kan. Hidup dia berjuang. Jadi tuan-tuan boleh baca tafsir Hamka ni untuk tuan-tuan menghayati surah-surah dalam Al-Quran. Dia kalau kat belakang sana, ini masjidnya saya pinjam. Dia jual satu set. Tuan-tuan boleh belilah, saya tak ingatlah PTS ke apa ke, sekarang dia jual loose. Satu-satu. Tuan-tuan belilah, Fatihah dulu, baca Fatihah. Dah habis nanti pilih pula surah An-Nas. Baca sikit-sikit insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat untuk apa yang kita sampaikan pada pagi ini. Jadi orang munafik ni hanya dia bercakap je lah. Dengan apa? Sumpah-sumpah dia tu. Tapi untuk pelaksanaan mereka sanggup buat tak? Tak sanggup. Ni sikit je. Yes, ya. Kita nak berjasa lah, nak buat amal soleh lah. Nak menyumbang. Ya. Yeah. Sebab tu kita kena dalam satu, sebab tu kesimpulan dia, kita buat dalam satu pasukan. Satu pasukan. Mungkin kita ada kita kata tak cukup ilmu, tapi mungkin kita ada ketokohan memimpin. So kita kena adalah orang-orang yang kita kena terima pendapat dia pula. Kalau kita kata kita kurang ilmu kan, tapi kita memimpin dan kadang kita pakai ilmu yang kurang, tak boleh lah, tak adil macam tu. Jadi bina pasukan yang komplit. Ada seorang yang memimpin, ada seorang yang boleh menyumbangkan ilmu. Macam tu lah cara dia. Ya, dia mesti macam tu. Mana begitu seorang-seorang, dia tak boleh berjuang macam tu. Rosak lah. Dengan kelemahan yang kita ada tu, kita memimpin rosak. Sebab tu kena ada penasihat. Semua pemerintah ada penasihat, mufti dia. Sama-sama prinsip. Kalau kita kecilkan skop kita sama. Sama juga itu. InsyaAllah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.